Betulnya krisantemum bukan ada satu warna je. Kita ada banyak warna. Hai korang. So, hari ni Wani nak bawa korang pergi satu kedai bunga dekat Taman Perling. Jom. Nama kedai ni, kedai bunga Miss Flower. Masuk je terus bawa fresh flowers tu. Rasa tenang je suasana dalam kedai ni. Yang bestnya, fresh cut flowers dekat sini datang dari Cameron Highland tau. And diorang akan top up hari-hari. Sebab tu bunga kat sini nampak segar betul. Bukan jenis bunga yang dah layu simpan lama. Yang paling Wani suka, bouquet birthday and anniversary dekat sini. Design dia yang modern, clean, nampak mahal walaupun bajet biasa-biasa. Memang sesuai kalau korang nak surprise kat orang yang tersayang. Bukan fresh flowers je ada kat sini. Mereka ada soap flower, crochet flower, freezer flower, chocolate bouquet pun ada. Nak bridal bouquet? Ada. Housewarming, graduation, grand opening, semua ada kat sini. And kalau korang nak buat extra romantic setup, diorang ada jual rose petals juga, sesuai untuk anniversary surprise atau proposal. Kalau nak beli setangkai pun boleh, jangan risau. Kadang-kadang bunga ni bukan sekadar hadiah. Dia jadi cara kita tunjuk effort dan perasaan. So, kalau korang LJB yang nak beli bunga untuk girlfriend, mak, isteri, boleh datang ke Miss Flower sebab mereka buka setiap hari 9 pagi sehingga 6 petang. So, lepas ni, kita nak singgah mana pula?